Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pada 13 hari bulan 2, 2026, sekolah kami telah melancarkan program IHA Ramadan. Nak tahu apa yang kami lakukan? Jom ikut kami. Bulan puasa ni, dan pahalanya digandakan lagi. Itulah bekal yang kita nak bawa apabila kita mati nanti. Pahala. Kita tak bawa duit kita yang banyak, kita tak bawa harta yang ada kat dunia ni, semua tak bawa. Kalau bawa pun dalam kubur tanam sekali yang kita pun takat tu saja. Mempunyai 3 pintu kecemasan. Pintu pahala ada di depan anda, pintu keampunan ada di tengah, pintu kebajikan ada di belakang anda. Di atas sebab-sebab keselamatan, diharap anda tidak mengaktifkan segala jenis hubungan propaganda dan segala jenis iri hati di dalamnya. Dalam penerbangan ini, dilarang sama sekali mengaktifkan asap perselisihan. Selamat menikmati penerbangan anda. Kami mengucapkan mohon maaf zahir dan batin. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Boleh? Kuis ni ada hadiah. Tadang. Okey. Makanan. Nak makan ke? Nak puasa dah ni? Okey, saya akan bagi 5 kuis, 5 soalan. Jadi, yang mana tahu jawapan dia, angkat tangan, saya akan pilih dan jawab dekat depan ni. Boleh ya? Jika ada satu kelebihan Allah kurniakan pada bulan Ramadan, pahala dilipatkan ganda. Pahala dilipat gandakan, betul ke tidak? Betul. Okey, ni hadiah. Berikan Ustaz satu kelebihan yang Allah kurniakan pada bulan Ramadan. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, betul ke tidak? Betul. Okey, terima kasih tadi. Berikan Ustaz perkara-perkara sunat di bulan Ramadan. Sahur dengan tarawih. Dia kata sahur dengan tarawih, betul ke tidak? Betul. Okey, baik. Terima kasih Tana. Kini saya bersama dengan Pengetua SMK Permai Indah. Baiklah cikgu, boleh saya tanyakan soalan kepada cikgu? Boleh, sudah. Cikgu, apakah harapan cikgu dengan adanya program IHA Ramadan di sekolah? Okey, pertama terima kasih tim PSS SMK Permai Indah. Baik, berkaitan dengan harapan saya untuk program IHA Ramadan yang kita baru lancarkan tadi. Pertama, saya harap khususnya para pelajar dan juga guru-guru mengambil peluang lah, melibatkan diri dalam pelbagai program yang telah dirancang oleh panitia pendidikan Islam, yang antaranya seperti tadarus Al-Quran, kuis, solat duha berjemaah, iftar jama'i dan banyak lagi lah. Jadi sama-sama kita ambil peluang ini. Pertamanya bulan Ramadan ni hadirnya setahun sekali, dan kita juga tak tahu sama ada kita berkesempatan untuk Ramadan yang akan datang. So kita sama-sama menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik yang kita dapat lalui bersama. Okey, baiklah cikgu. Apa yang cikgu suka tentang bulan Ramadan ni? Okey, bulan Ramadan ni yang paling saya suka, satu yang tidak ada dalam bulan lain, iaitu solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih ni hanya ada jika ada bulan Ramadan, dan seperti kita tahu pahalanya pun berlipat ganda. Dan saya juga suka solat tarawih ni sebab saya biasanya solat di surau, dan surau tu di sebelah rumah saya. So
Itu antara sebab hampirnya rumah saya di surau tu tak ada alasan untuk saya tak hadir solat tarawih secara berjemaah. Jadi itulah antara perkara yang sentiasa ditunggu-tunggu baik saya dan keluarga saya lah untuk sama-sama solat tarawih bersama dengan rakan-rakan rakan-rakan di taman saya tu. Itu. Okay, baiklah cikgu. Terima kasih telah meluangkan masa bersama kami. Baik, sama. Bulan Ramadan ialah bulan yang penuh dengan keberkatan. Marilah kita bersama-sama mengimarahkan bulan yang mulia ini. Nak tahu apa program yang akan berlangsung sekitar bulan Ramadan ini? Jom nantikan episod yang akan datang. Sekian, terima kasih. Bye.